Nak tahu dari mana datangnya Al-Quran? Seterusnya kita dapat lihat ayat bila Allah menyatakan demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi di sini adalah kekuatan yang daripada bahasa Al-Quran, iaitu istintaq. Ini dipanggil Syekh Qutb sebagai taswir fani. Ini salah satu kehebatan yang ada pada Al-Quran, iaitulah Allah menjadikan seolah Al-Quran itu satu insan yang bersifat dengan sifat hikmah. Ataupun boleh juga yang dimaksudkan di sini, maksud hakim adalah muhkam. Muhkam maknanya merupakan maf'ul yang menunjukkan padanya dipenuhkan dengan hukum hakam, syarat dengan segala ketetapan Allah SWT. Ataupun hakim yang bererti zul hikmah. Kata para ulama tafsir, maknanya yang mengandungi hikmah-hikmah yang banyak yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi bila menyatakan di awal surah ini Al-Quran yang penuh dengan hikmah, Allah bersumpah dengan Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kebaikan untuk kamu ikut ini bagi menguatkan keterangan yang diberikan oleh Allah, kesaksian dalam ayat yang ketiga bahawa Nabi SAW benar-benar seorang diutuskan oleh Allah SWT. Artinya kalau seorang mengakui bahawa dahulu dari Nabi SAW sudah diutuskan oleh Allah beratus Nabi dan Rasul, maka Muhammad SAW ini merupakan salah seorang daripadanya. Jadi ayat kedua dan ketiga ni sangat rapat pertaliannya, iaitu kita dapat lihat bila Allah menyatakan wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bila mana orang kagum membaca memperhatikan Al-Quran, baik bahasanya yang fasih ataupun isi yang tepat, apa yang terdapat padanya wa'idnya tentang pelajaran hukum yang dikemukakan di situ, maka tentulah orang akan mencari siapakah yang membawa Al-Quran ini, dari mana datangnya. Jadi Allah menguatkan sumpah bahawa Nabi SAW merupakan seorang Rasul. Sudah diketahui bahawa Muhammad itu seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, bahkan tak berguru dengan sesiapa pun. Ayahandanya wafat sebelum baginda dilahirkan, ibunya wafat ketika dia sangat memerlukan kepada bimbingan itu, datuknya Abdul Muttalib. Maka semua insan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang telah tiada di sisi. Maka ayat ini kesanggupan, kehebatan Nabi menyampaikan ayat Quran itu jelas bahawa baginda merupakan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.